guys, sekarang ni kita dekat apa nama tempat ni? Kuil Kuno Johor. Kuil Kuno Johor. Kuil ni daripada tahun bila? Guys, korang tahu tak? Kuil tua yang ada dekat sini, umur dia dah hampir 154 tahun. Maknanya 1870. Kuil tua ni dah ada dekat tapak ni guys. Jadi kalau korang tengok kan, dia punya architecture dia tu memang betul-betul lama, dan kayu yang digunakan juga sangat padu. Lepas tu kalau korang nampak kan, lukisan-lukisan dekat dinding ni guys, memang melambangkan seni ukiran ataupun seni lukisan daripada China. Memang cantik lah. Rupa sebelah aja. Okay, sekarang kita nak masuk penjara Kota Jail daripada tarikh 1880. Ini salah satu tempat sejarah lama dekat Johor guys. Okay, ni untuk pintu gerbang mula-mula untuk masuk penjara Johor. Sebelum tu kita pasangkan tekak dulu sebelum untuk menjelajah penjara. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Kota Jail. Okay. Untuk maklumat semua ni adalah sebuah penjara dan juga bangunan yang berusia 143 tahun lah. Hampir 144 tahun. Okay, kerana dia dibina pada tahun 1882 oleh penjajah British. Okay, dan kontraktornya daripada Taishan, China. Okay, dan merupakan seorang carpenter, tukang kayu. Jadi Wong Afuk nama dia. Wong Afuk dan almarhum Sultan Abu Bakar Ibni Daim Ibrahim pergi ke penjara di Osaka dan penjara di Shanghai untuk tengok macam mana nak buat penjara di Malaysia, di Kota Jail. Architecture dia. Sebab kalau kita tengok penjara-penjara yang lain yang tertua di Malaysia, contoh macam yang pertama di Pulau Pinang, yang kedua di Taipei, yang ketiga di Melaka. Okay. So architecture belah sana tu semua konsep dia British. Yang konsep ni Asia. Itu beza. Selepas Kota Jail ni Urdu nombor 5. Okay. So untuk sistem penjara memang kita perlu penjajah British, yang mana sistem banduan pun ada dua jenis. Yang pertama kita panggil dia banduan Reman, yang kedua kita panggil dia banduan Sawitan. Okay. Reman ni adalah seseorang yang tidak pasti bersalah tapi belum dijatuhkan hukuman. Okay. Dia masih menjalani proses perbicaraan di mahkamah. Apabila dah jatuh hukum, dia akan digelar sebagai banduan Sawitan atau banduan jatuh hukum. Jadi ada penjara yang hanya ada banduan Reman, ada penjara yang hanya ada banduan jatuh hukum. Macam penjara ni hybrid kedua dia. Macam untuk blok ni, kita masuk ni blok Reman lah. Okay. Kalau yang full tour ni kita akan masuk blok Sawitan, jatuh hukum di belakang dari rumah akhir. Okay. Untuk blok ni kita panggil sebagai rumah A. Sini rumah A, atas rumah B, rumah C, rumah D. Ada 4 rumah kat sini. Tapi blok banyak lah. Okay. So untuk rumah A ni dia mendapatkan banduan Reman bagi mereka yang dibicarakan di bawah tahanan mahkamah tinggi. Kes-kes yang berat, kes bunuh, gadah, culik, dia akan letak dalam ni lah. Okay. Dan penjara akan pakai nombor 1 dan biasa dia pakai nombor ganjil. Tapi untuk blok ni dia pakai nombor 1, 3 dan seterusnya. Kenapa 1, 3 dan seterusnya? Sebab kalau letak berdua, apa-apa berlaku sekiranya bergaduh ataupun emergency susah. Yang pertama kalau bergaduh tak ada saksi, emergency pun susah. Yang ketiga kalau dia letak berdua ni senang jadi buat. Jadi kita akan letak berdua lah. Dia akan letak ni. Okey. So di depan saya, di depan kita ni ada satu air pancut yang kita buat daripada tong najis, tong hitam ni. Tong hitam ni asal dalam sel. Okey, biasa diberikan 2 lah. Kalau ada 1 dan 3 orang diberikan 2 tong, 1 tong najis, 1 tong air bersih. Jadi mereka akan berkongsi bersama-sama. Sebab kita buat hotel sekarang. Kalau tengok di sel-sel yang terbuka ada lagi tong ni. Okey, jadi waktu dia membuang di luar, dia bawa keluar untuk buang. Pagi sekali, petang sekali. Pagi tu bawa ke petang, buang petang. Petang tu dah cuci, bawa ke pagi esok. Itu sistem di sini lah. Yang masih pakai tong ada di penjara lama tu, penjara Muar, penjara Taiping ada pakai lagi tong. Okey, setakat ni ada apa soalan lagi? Kalau tak saya bagi.
kira sekali. Semua angkat gayung, mandi 1. Oh, kira. 2. 10 gayung je. Ha? 10 gayung? Ada tak orang tipu-tipu? Dia kalau dia cuit-cuit lebih ke, dia akan dapatlah dia punya hukuman daripada pegawai tu. Mak, Contoh tahan mandi. Okay, so teman-teman semua, sekarang ni kita berada di satu bilik yang kita pamerkan sebatan rotan. Okay, jadi tripod ni yang betul lah yang digunakan. Tapi dia tak buat dekat sini, dia akan buat di kawasan yang berhampiran klinik, depan klinik sebelah dia macam tu. Sebab lepas disebat, mereka akan dibawa klinik untuk dressing, cuci muka. Okay, jadi rotan yang digunakan untuk kes jenayah sivil ni saja 1 inci tebal. Maksimum untuk seorang banduan 24 kali sebatan sahaja. Kalau maksimum minimum 1 lah. Maksimum 24 untuk sehari. Perempuan tak ada sebab ni. Perempuan sebab syariah je. Nipis ke? Akan diterima gawai sebab saja 1 kali sebatan sahaja. Okey, dalam masa sendiri. Okey, dalam masa sendiri ni dia aim lah dia punya target dia. Okey. Lepas tu dia dah aim, dia akan sweep. Dia bergantung juga kepada pegawai. Ada yang fit, ada yang libas. Dia ikut dia punya training. Pegawai yang sempat sasar contoh. Okey, 1, 2, 3. Miss. Jadi bila miss, okey, tapi sambung lagi. Tapi yang tadi ni kira tak? Tak. Tak kira? Kira. Dia kira 3. Okey. Dah habis sebat. Okey, gawai sebat ni dia akan dikenakan tindakan tata tertib. Wih. Asal sasar. Mungkin tak ada gaji, mungkin tak ada pangkat. Contoh sama-sama pegawai sebat dia corporal. Corporal dah naik saja. Dia start dekat corporal. Saja dah naik saja meja, dia start dekat corporal. Sebab kesalahan dia saja. Ataupun dilucutkan terus tak boleh jadi pegawai sebat selama-lamanya. Sebab di charge banduan yang tidak bayar dia. Ditangkap haluan, ditangkap berzina, minum alkohol, contoh di negeri-negeri Pantai Timur yang melaksanakan jenayah syariah. Hukuman bagi mahkamah syariah tapi sebab belakang badan. Ini lelaki perempuan kena, tadi lelaki saja. Betul belakang badan? Ya. Betul. Macam mana? Okey, dia akan sebat. Bawa pergi mahkamah syariah, bagi denda. Dia nanti bukan sebat, bukan penjara, dia akan sebat. Tangkap badan. Sakit lah, tapi dia tak tak, dia kembali juga kejap. Mental. Kalau 3 hari, sebab biasa jatuh hukum 7 sampai 21 hari. Tapi tak kisah, dia biasa satu tempoh yang difikirkan wajar. Pegawai ni banduan ni kadang bercakap dengan dinding, bercakap dengan semua. Hari pertama sampai hari ketiga mungkin dia tahu, dia dah kira hari. Dia nampak waktu siang malam. Bila dah masuk seminggu dia tak tahu dah hari berapa. Biasa macam tu lah. Sebab tak keluar ke luar ni. Mandi pun kat dalam ni. Mandi dekat ujung tu. Yang warna